Assalamualaikum, kembali lagi dalam Cendawan Petak. Okay, hari ni kita nak main teka-teki. Teka-teki makanan dalam negara kita ni Malaysia. So saya nak Fizi dengan Intan teka makanan yang akan sekejap lagi lah kita tunjuk gambar. Kita nak dia orang teka. Okay, jom. Let's go. Okay, kita mulakan teka-teki first kita dengan gambar yang pertama. Oh, Sila angkat tangan siapa nak jawab. saya. Okay, Intan. Nasi kerabu. Ya, betul. Rantau favourite saya. Ya. Macam saya tak pernah makan lagi. So nanti kena try. Kita try. Okay, Apa tu? Fizi lah. Bagi tengoklah. Ini Gambar apakah ini? Kita selalu makan dekat-dekat Hari Raya lah. Yes. Raya. Dengan Yes. nasi impit. Yes. Sampai Cepat Fizi. Ya, betul sekali. selalu kalau kami kat poli ada orang sana jaga. Yes, iaitu Thank you. sir. Thank you, sir. Kalau sir tengok video ni, thank you. Oh, okay. Apakah ini? Saya Okay. asam pedas ikan pari. Ya, betul sekali. Ya, Yes. ikan pari. Selalu kalau asam pedas. Kat Melaka. Sedap ni. Oh. Okay, apa dia? Fizi nak teka? Fizi nak cuba? Bagi Banyak. Ikan patin. Ya, betul sekali. Wah, mesti Fizi selalu makan kan? ikan mahal ni. Mahal tu. Mahal. Tu mahal. Intan, apa pernah makan Intan? Aku yang tak pernah makan. Kau semua tak makan? Yes. Oh, nasi ambeng. Ya, Yeay. betul sekali. Aku panggil ambing. Ambeng. Ambeng. Ambing, macam kambing. Kita pergi ke gambar yang seterusnya. Kita baru je. Okay, shoot yang tu. Yes. Anda tiada suri. Ya. Masak Tengok. daging salai. Ya, betul. Rendang daging. Ya, rendang tu betul dah. Daging tu betul. Rendang apa? Rendang. Tak tahu rendang apa. Aduh, sakitnya. Rendang daging tu. Betul. Yang ni orang Banjar selalu makan. Apa? Orang Banjar. Dia macam bubur lah. Okay. Tu Mayu. Badak berendam Bukan. Bukan. Salah. Apa ni? Alah, makan orang Banjar. Kau tak bisa? Bukan. Bukan. Ya, bukan. Yang tu Ni macam dia kenyal-kenyal kan tepung Ya, kan? betul. Aduh, lupa. Dia start huruf W. W. Tak tahu. Fizi tahu. Tak tahu. Okay. Jawapan dia kami tak tahu. Tak tahu. Yes. Okey, jawapan dia adalah wadai kepek. Oh. Ni makanan orang Banjar lah. Siapa yang Oh, dia tu manis. manis, gula merah. Ni. Ikan. Ikan perkasa. Ya, betul. Yes, easy. Amboyat. Betul. Laju je orang tu jawab. Apakah ini? Pasembo. Ya, betul. Semua. Pasembong. Kalau orang utara Padang panggil kota. pasembong. Kalau orang sini panggil apa? Rojak. Rojak. Rojak apa? apa? Rojak bukan. Rojak saja. Rojak ya? Sup daging. Sup ke? Kambing. Macam ke sup ya? Kurma. Apa yang kurma tu? Daging kurma. Salah. Ayam kurma. Ya, Yeay. betul sekali. Okey, kita pergi ke gambar yang terakhir. Oh, sudah lah. Apakah ini? Oh ni. Ni Kerabu. kalau orang utara tahulah. Kalau hang lah. Apa dia ni? Apakah ini? Aduh, aku lupa. Nasi apa? Nasi. Nasi ulam. Ulam apa? Ulam-ulaman. Fikir lagi tu, nasi ulam apa? Dia dah cakap dah tadi perkataan tu. Nasi Makanan ni orang tu je yang tahu. ulam. Nasi ulam utara. Ya, betul sekali. Itu sahaja daripada kita untuk video ni. Untuk teka-teki makanan. Untuk teka-teki makanan. Setakat ni saja kita
kita dalam teka-teki makanan. Yes. Untuk video kali ni, kita jumpa di next video. Bye.